Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam bab 8 keradioaktifan di bawah subtopik 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan bahagian 3. Objektif untuk menerangkan dengan contoh maksud bahan radioaktif, keradioaktifan dan konsep separuh hayat perebutan radioaktif. Kali ini kita lihat apakah maksud separuh hayat keradioaktifan, iaitu simbol T1/2 merupakan tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Contoh, separuh hayat 5 hari. Setelah 5 hari, bahan akan mereput menjadi separuh, dan selepas 5 hari lagi, bahan akan mereput lagi separuh menjadi 1/4. Apakah kepentingan separuh hayat? Untuk mengetahui tahap keradioaktifan sesuatu bahan radioaktif. Seperti contoh, penggunaan teknetium 99M dalam bidang perubatan mempunyai separuh hayat 6 jam disuntik ke dalam darah pesakit untuk mengesan kanser otak, pendarahan dalaman dan pendarahan beku. Selepas 1 hari, keaktifan teknetium akan berkurang kepada 1/16 daripada nilai asal dan tidak membahayakan pesakit. Kita tengok contoh soalan. Proteknetium 234 Pa mereput menjadi uranium 234 dengan separuh hayat T1/2 5/2 jam. Hitungkan jisim protektinium 234 selepas 20.8 jam dengan jisim asal 80 gram. Okey, kita bermula dengan 80 gram. Selepas 5.2 jam, ia akan berkurang menjadi 40 gram. Selepas 5.2 jam lagi, iaitu 10.4 jam, ia akan berkurang menjadi 20 gram. Selepas 5.2 jam lagi, iaitu 15.6 jam, ia akan berkurang menjadi 10 gram. Selepas 5.2 jam lagi, iaitu 20.8 jam, ia akan berkurang menjadi 5 gram. Jadi, jawapan bagi soalan ini ialah jisim protektinium 234 yang tinggal selepas 20.8 jam ialah 5 gram. Sekian, terima kasih.